akses. Okey, kecuali tuan-tuan reset sendiri daripada tuan-tuan punya IP. Tuan-tuan sendiri yang request to reset, baru tuan-tuan boleh tukar kepada gadget yang baru. Complicated tak? Susah tak? Susah, sebab tak tahu. Kalau dah tahu, senang kan? Jangan risau. Di Government Academy kita akan buat video yang mana tuan-tuan akan klik satu link. Dalam link tersebut seperti mana yang kita buat sebelum ni, tuan-tuan boleh follow the step. Boleh Cuma hari ni tugas saya menyampaikan dahulu dengan yang informasi yang saya dapat. Okey. So, cara deposit. Cara deposit lepas ni, tuan-tuan akan masukkan USDT dalam wallet tuan-tuan sendiri. Faham? Daripada wallet tuan-tuan sendiri, okey, menggunakan that tu tadi, dia akan ada sistem